So, I beli air pakai duit dia tu. I tulis, terima kasih Sheila Rusli, your money goes to the kampung. Duit tu I beli air mineral sahaja. So, hantar semua berebut juga. Dia kata orang kampung, Sheila, terima kasih. Dia bagi Sheila. Oh, you post lah? I post. Itulah macam tu I post. Bagi duit, dia bagi duit. Dah banyak pula duit ni. So, I beli. Tapi memang takut nak pegang duit orang kan. Beli, hantar lah. Sebab tu, the second disaster, the next year, boom, banjir lagi besar. Sampai Kelangat pula banjir. Assalamualaikum dan terima kasih kerana menonton our next guest. Dan insyaAllah guest kita pada hari ini memang mantap dan memang power. Dan juga terima kasih kepada sponsor, juga mantap, juga power, GM Sons General Contractor. Dapatkan khidmat mereka kalau nak buat renovasi untuk rumah baru anda, rumah lama anda, tak kisahlah rumah apa pun, pasti akan menjadikan ia sebagai rumah yang cantik dan mantap. Alright saudara, hari ini saya berpakaian agak Serabai ni kan, sebab ada satu misi iaitu kita sekarang dekat Geylang, dan Geylang banyak orang-orang Melayu kita kat sini lah, banyak orang lama dekat sini juga. Jadi aku nak minta orang-orang lama ni duit sebanyak $2. Kalau dia kasih $2, kami akan berikan mereka wang tunai sebanyak $10 sebagai hadiah kerana bersedekah. Tak banyak modal aku, cuma $10 saja. Kalau nak kasih $50, boleh pengsan. Okay, jom kita tengok siapa yang akan memberikan sedekah. Jadi aku kena buka rambut gini. Nampak macam Serabai kan? Jom. Kawasan sini dia punya demografik dia berbeza sikit. Sana lebih suka memberi, sini lebih berhati-hati. Kira susah sikit. Tapi tak apa, kita cuba lagi. Siapa menjadi mangsa saya? Okey, jom kita sambung part 3 bersama dengan Sharifah Syairah, Kak Syira yang masih lagi ligat dalam dunia media. Bila nak berhenti? Dah 30 lebih ke dapat masuk 40 tahun dah? 30 lebih tahun dah? 91 Wow. 92 lah. 92 jadi extra je. And then 10 tahun tu berlakon je. Walaupun kena tak kena, I don't care. Ya. I tak kisah. I cakap as long dalam industri ni. Lepas tu suruh ambil gambar ke apa dulu, I malas. I tak suka macam ambil gambar majalah. Tapi dah lama tengok pergi, okey lah. Dipujuk oleh kawan, baik. Tolong nak ambil gambar. Why sebab ambil gambar tak bayar. Macam itu. Untuk akak sendiri, akak dah berlakon, host, kerana radio. Paling best mengacara. Paling best apa yang akak rasa puas hati I suka berlakon teater and sitcom. Oh, teater. Teater buat. Sitcom best. Kalau buat lawak macam tu kan, macam sepatu ke, I suka. Tapi dah lama-lama dah nak cari makan ni, I terpaksa cari pengacara. Because pengacara dah banget dapat duit balik. Teater it takes so long to get money, rehearsal, but it's a very small amount. But I have to banyak benda nak tanggung semua. I macam, okay, I have to sacrifice. Tapi dah pernah berlakon teater and tu dah, that's it lah. So, I berlakon pengacara. Ni soalan side track ni, soalan tak ada kena-mengena. Nak tahu je. Saya pernah sekarang ni macam tengah fikir-fikir, duit KL macam best pula kan? Best, come here. Duit ya. Sebab kita tengah dah sibuk dekat sini pula kan? Okey, nak tahulah. Okey, dengar cerita kalau dekat state, dekat Malaysia ni, antara yang kalau nak tinggal mahal, Johor? Yes. KL? Johor KL more expensive, I guess. Johor lagi mahal. Okey, kalau cerita pasal duduk kat KL ni, gaji kena berapa baru selesa? Okey, saya ada anak 3. 25k kot. 25,000 duduk kat KL, okey. Malaysia, bukan Singapore. Ya, kita 10,000 Singapore. 30. Oh, duduk kat KL? Nak selesa. Oh, selesa maknanya ada kereta ke nak makan kat luar sikit-sikit? I got 5 kids. So... Akak kena maintain berapa tu untuk anak-anak? Tapi anak dah besar kot, dah tak payah sekolah. Sekolah? Dia orang selalu macam, Mom, I want this. Because the environment out there, they want matcha or coffee. Oh, sekarang ada matcha kan semua benda. I glad that ada banyak benda barang genocide, barang-barang Yahudi yang boleh mahal tu. So macam okay, don't buy that one. Tak ada gerai, but I still sangat busy.
makan luar banyak juga. Makan luar banyak spend. Because kalau makan luar mesti like 400-500 ringgit. One time makan with my kids. Dia order je. Untuk selesa. Untuk selesa tidak memilih menu. Macam, I have this one. Okay, I have this one. Okay, kau akan bayar 500 ambil ringgit. Okay, sekali makan, sekali duduk lah. Untuk tidak memilih. Tapi kalau I selama je, makan jangan. Kau minggu lepas dah makan tu mahal Kau makan yang macam ni je. Iji pantang lah. Kau makan anak pun kau nak tu. Biarlah dia rasa. Faham. Macam rasa macam mana kita kawal makanan. Biar macam, okay, aku akan makan banyak ni, share. Portion. Kena aja. Itu awak nak kata selesa, itu dia. Tapi kalau ni kawasan apa? Melawati. Melawati. Memang best gila belakang ni. Yes, this one my mother-in-law dah beli. Memang mahal kawasan ni. Kalau rumah kawasan ni berapa? Kalau dia beli dulu macam dah millions lah. Dulu dah millions? Dah dulu murah je 200,000. Ni kalau jual rumah ni? Jual dah 2 million lah. Akak tak ada fikir nak jual ke nak apa? Saya fikir juga bukan senang nak maintain ni. Saya cakap kalau lah aku ini harta mak mentua aku ni. Cakap kat korang kids. Duduk sini je dah bocor je. Kadang-kadang kita kena tipu dengan plumber tau. Buka. Dia buka tiba-tiba 1,200. Apa hal lah aku cakap kan. Apa benda 1,200 tu? Sebenarnya aku nak suruh kau jadi plumber ataupun electrician. Rasa macam might be in the future. Maybe. We don't know. Tapi dah bikin sebelah ni? Mungkin dia boleh duduk. Adik-beradik diorang ke. So they have to know. Sebab ni barang lama. They have to rebuild ke apa-apa benda. Sebab nak maintenance. Walaupun tak bayar rumah. You have to 3,000. Walaupun tak bayar rumah. Benda ni tontan 3,000 mesti ada juga. Meletup sana, meletup sini. Maintenance lah rumah. 3,000 Okay. Kadang-kadang yes. Okey, tak nak cerita pasal maintenance. Okey, tadi macam awak nak duduk sini sebenarnya. Tak, kalau ada yang nak fikir macam duduk KL kan. Kalau nak kawasan, saya nak 3. Kalau duduk Selangor, memang 25,000 mesti ada lah, wajib ada untuk maintenance. Tapi if you can kawal untuk tidak makan luar, untuk pandai anak jagalah, untuk tidak membeli labubu ke, apa secret box, bla bla bla. Shopping, tu je lah. Sebab kat luar tu, apa lagi hidup nak duduk. Saya cakap, sebab tu saya ada kampung juga. Saya beli tanah kat luar bandar. Kalau saya tak duduk sini, saya duduk sana lah, saya selesa. Okey, saya bukan nak convert. Okey, kita jangan cerita convert. Macam duit Singapura, duit Malaysia. Okey, contoh macam saya tadi beli apa saya beli air, satu air tu. Satu gelas tu, RM8. Macam, RM8. Kalau saya convert, okey, contohlah kalau Singapura. Bukan air bukan air halal. Air halal. Tapi kopi ke? Kopi. Kopi. Tapi kalau Singapura, kalau kita tengok satu gelas tu $8 pun boleh mahal juga So saya tengok macam KL ni macam mahal juga. Harga secawan orange juice ke gerbak-gerbuk dalam $12. Yes. Kalau Singapura let's say $12, kira macam mahal tu. Itu macam aku boleh duduk sini kan. Itu yang saya duduk fikir-fikir lah. Dapat banyak ni. Minum je ni. Naik kosong je lah. Saya dah cakap dah. Saya cakap kat anak. Janganlah minum luar-luar ni. Boba, all the stuff pun makes you sick. Right. So, but right now, akak pun dah bertukar station. That's a radio DJ and whatever kan. Best tak jadi DJ radio? Best. 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 Dapat berborak macam-macam. So, that's why I jarang pergi holiday because I love my work. My work is my holiday, I guess. Because bila pergi kerja, aku nak tahu macam, okay, orang kadang-kadang dulu kalau buat topik macam-macam, kita buat topik sampai menangis-nangis apa semua kan, sampai diorang kata, Kak Syirah mana? Dia nak berborak. They want to tell something. Because kadang kita pun risau. Saya pun risau kalau tak pergi kerja, alamak, aku tak boleh. Aku kesian kat listener. So macam, tak boleh, aku suka pergi kerja. Sampai orang pergi kerja tu pun cakap, DJ kawan, akak tak nak sakit ke? Wajar. Lepas tu bila sakit pun, apa baliklah. Jap. Aku kalau nak borak je, hello. Macam tu, okay. Suka, best. So akak sekarang dekat radio Sinar. Sinar petang? Petang. Dengan siapa? Dengan Falik dan Hafni. They're so nice. Best lah. Dia nak tengok partner juga, kelakar. So bila diorang buat saya gelak, saya rasa itu adalah my healing. So I don't have to go healing macam aku nak pergi Jepun, aku nak pergi luar negara, nak naik kapal terbang pun aku takut lah. Aku cakap that's not my healing. This is disaster. Aku takut second disaster. Aku takut naik kapal terbang. Serius lah? Yes, I tak suka nak berhadapan dengan turis yang kadang-kadang dengan orang lain juga, dengan pergi tempat negara. I malah nak explore dengan tiba-tiba orang kurang hajar dengan aku.
Oh, nanti toksik baru pula masuk kan. Nak kena layan orang. Bila aku tengah queue, kau potong queue, aku sabar. Macam tu je. So macam benda duduk relax-relax je lah. Kakak dah masuk 50-an. 51. Tapi macam mana akak nak kejar dengan dunia media yang baru. penuh dengan teknologi TikTok benda ni kan? I tak tahu macam-macam. So, makcik tua ni dia orang cakap, I don't know. So, I buat je lah benda yang I rasa. So, dia macam, sebab apa yang I rasa pada makcik-makcik yang lain juga akan rasa. So, dia orang lagi hidup lagi, I hidup lagi. So, I cop up je lah macam mana buat ni? Macam mana aku nak repost ni? So, I got my kids. So, aku buat anak aku pula jadi PA. So, macam PA satu dengan content with my kids. So, ada dua elemen. Makcik suka tengok, budak suka tengok. I have my mother like this, do a content. So, makcik pun suka tengok aku ada anak macam ni. Jadi benda ni untuk macam merapatkan lagi akak dengan your fans, dengan orang yang minat. Yelah, relationship tu mesti ada lah. Daripada TV, radio, lepas tu sekarang dia ada social media kan. So, sepanjang kerjaya akak ni dah 30-an tahun nak masuk 40-an tahun dalam dunia media. Ada tak fan-fans yang berikan akak macam impact yang gila lah? Untuk macam impact lah macam kadang-kadang macam menyakitkan hati ke yang tak menyakitkan hati? Betul juga soalan tu. Impact apa? Okey, dia kadang impact yang okeylah kalau kita kalau dah cerita pasal konsep satu din kan, impact keinsafan pada diri akak sendiri. Okey. Yalah, mungkin dengan kata-kata ke dengan perbuatan ke something like that to you. Banyak macam dulu saya kadang-kadang macam banyak media social media ni banyak membantu sangat. Daripada segi masa COVID, I dapat rezeki banyak untuk mengatakan di mana orang menjual barang, I tolong. Lepas tu banyak macam ada masalah tu semua macam-macam juga. Impact banyak dari segi bantuan. I terkejut masa banjir, masa first kali I duduk kat kebun, tiba-tiba banjir first yang macam teruk sangat. Kat mana? Terkejut dekat Pahang. Oh, kat Pahang. Oh. Masa tu I Pahang banjir, terkejut macam teruk semua macam tak tahu macam lost contact dengan manusia-manusia lain dengan ni. So I update satu, kami di sini. Kadang-kadang lain tu dapat keluar tak dapat keluar. Tiba-tiba Kak Syira, tiba-tiba orang dah start cakap. Tiba-tiba my friend Sheila Rusli, I hantar I ke kampung lah. Nak I bersih sebab I terputus. Sebab I dah banjir, I tak dapat salur, dia tak dapat minum semua. Adalah tempat-tempat kampung tu sebab kita dalam kampung itu kita mengalami sendiri. Bila I dah balik KL dapat lepas sebab I tak boleh nak keluar, putus. Jambatan hancur. Dapat dah reda, air dah surut, I boleh keluar jambatan. Time tu dekat kampung sendiri? Kampung sendiri masa banjir. Kat ada kampung kat sana. Masa tu banjir, hujan lebat, kita macam nak buat barbecue, I balik kampung, I tengah ni. Oh, betul banjir tiba-tiba. Banjir tiba-tiba, lepas tu I dengan Nabil rasanya. Dengan Nabil sekali kat dalam tu. Betul dengan Nabil semua masa tu dalam tu. So, macam mana kita nak keluar ni? Sebab kita dalam ni, dia ada jambatan. Jambatan tu dah tutup dengan air. Kami tak boleh keluar. Tapi nasib baik, rezeki kita dalam tu, kita dah, before previous day, kita dah beli macam-macam. Air tak ada. Kita mendai sungai macam kelakar-kelakar. Masa tu, air tangki ada sikit lah. So, nak basuh lah, nak mandi. Semua pakai air rumah air di sungai. Tapi air sungai tu dah jadi keruh. Tapi sungai air kecil dia jadi besar. Tapi sampai dekat rumah. Tapi banjir juga naik air dia semua. Macam-macam insiden lah. Nabil masa tu semana yang sempat depan mata konon nak tolong macam-macam lah benda hal jadi. So bila dah terbuka air tu dah boleh dan jambatan dah nampak. Kita jalan keluar. Nabil pun kerja macam balik macam biasa. Orang kampung kata tak ada air. So I hantar pakai lori lah air bersih. Itu pun Sheila Rusli pun message the first artist. Babe, you nak contribute, nak hantar apa-apa lah, I bagi you duit. So, I beli air, pakai duit dia tu, I tulis, terima kasih Sheila Rusli, your money goes to the kampung. Duit tu, I beli air mineral sahaja. So, hantar semua berebut juga. Dia kata orang kampung, Sheila, terima kasih. Dia bagi Sheila. Sheila, terima kasih, bla 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 semua. Okey. Bila dah tulis, I tulis kat depan, orang start nak bagi duit. Oh, you post lah? I post. Itulah macam tu I post. Bagi duit, dia bagi duit. Dah banyak pula duit ni. Macam bagi. Duit dekat akaun siapa? Akak ni? Bagi my personal. So beli tapi memang takut nak pegang duit orang kan, beli hantar lah. Sebab lepas tu the second disaster the next year
Pum, banjir lagi besar. Sampai ke Langat pula banjir. Ulu Langat. Sampai bukan Pahang sahaja dah. Dah berepek-epek dah. Dah betul, kenapa ni? Sebab banyak buat benda construction kan. So, besar banjir. Bum, banjir. Dah start. Terus orang Singapura banyak tolong juga bagi duit. Dia bagi $100 pun dah jadi berapa ratus. Collect semua. Hantarlah rumah ni lah tempat jadi pot. This is a social media yang macam itu menjadi impact gila. Aku dah jadi macam NGO dah. NGO gila sini. Lori-lori datang. Betul. Wow. I macam sampai okey. Gaduh lah laki bini. Laki aku masa dah second impact tu macam banjir. Bini aku dia dah tengok, sayang jangan mula, sorry I have to start. Aku dah macam dia bantu juga. Dia cakap dia takut I penat. Tapi okay, I got a very good team. Kita mesti ada team, dia orang tolong ikhlas-ikhlasnya. Ramai orang datang yang tolong seikhlas-ikhlasnya. Aku tak tahu betul ke tidak. Lantaklah kau nak curi barang aku, curilah. Yelah sebab dah barang banyak dah orang letak barang. Banyak sampai banyak letak barang dah macam stor kat depan. Air ke apa? Air semua. Kak, saya nak ambil dengan lori, dengan truck. Nak ambil. Aku dah tak tahu. Make sure hantar, cakap. Berdosa kalau kau dia. And then dia hantar, dia tunjuk. Thank you. So banyak macam-macam. Itu je lah impact yang macam social media yang sangat. Until now dah orang ingat aku NGO. So I ada select satu NGO untuk I kerjasama senang. Boleh. NGO apa? Ada Iltizam. Itu bantu apa? Bantu sampai ke luar negara, dalam negara. Dia buat. I suka tu sebab I jumpa macam, I nak tengok juga orang yang bekerja sebagai ni. I tengok macam ni diorang, rumah diorang semua. Yang NGO bekerja tu pun. Nanti aku tanya dia, kau ni gaji sikit, kerja NGO. Apa salah hidup kau macam ni? Tak nak ke duit banyak? Tak kak, saya suka macam tenang. Tenang? Wow, aku cakap. Saya suka kerja dengan orang yang macam, yang betul-betul ikhlas saya nak kan. So dia macam dia buat kerja. Laki bini buat kerja NGO. Pergi Syria, pergi apa luar negara, dalam negara. Kalau I tanya dia orang, macam my friend yang lead ni pun semua, I tanya dia orang. Kereta dia pun tak boleh nak start, tapi sibuk nak tolong orang. Aku cakap, kau sibuk tolong orang, kereta kau pun tak boleh start. Tu lah. So aku suka kerja kau macam, okay, macam ikhlas lah kan. InsyaAllah, wow. Macam, memang dia orang macam, kerja je siang malam. Tak tahu macam mana, tolong orang. Tak pernah tak jawab message. So, I suka kawan dengan kerja NGO tu sebab tu kadang-kadang NGO tu cakap, they take 30% of their amount. To give them food, to give them duit minyak. So, macam masa saya buat NGO pun, I take 30% untuk diorang berjalan, bergerak. Mungkin tak 30 pun, I tak tahu tak sampai. Mungkin duit I pun dah pakai juga. Yang zakat tepi sampai nak pergi, aku dah jadi amil untuk macam menerima zakat. Aku macam, okey, apa hal aku kat sini? Bukan. Okey, nanti saya cakap, awak niat je, Allah je yang tahu. Saya cakap macam itulah. So, I bagi untuk dia makan, dia apa semua. Tapi tak adalah bukan belanja joli untuk pergi pavilion ke apa kan. Tu je lah. So, kalau kata, diorang ada yang toxic cakap, okey, diorang yang ambil duit ni macam. Dan bila I kerja dengan NGO tu pun, dia bayar saya untuk duit itu untuk promosi, untuk get more amount. Tapi kita ambil duit tu pun kadang kita bagi balik. We don't have to tell. Macam, dia nak cari modal untuk build up the company NGO. Tapi bukan untuk, sebab yang NGO tu saya cakap, betul ke kita dia ni pun cat tak habis lagi. Ambil duit orang, tapi macam maksudnya susah hidup diorang juga. Faham. So macam, bukannya nak kaya pun, diorang suka. Kira interesting juga. So, I suka berkawan dengan orang yang susah. Macam kau kerja ni lah. Aku suka ingin tahu. Okay. Akak takut tak kalau macam, ni cerita pasal anak-anak pula Semalam saya duduk dengan Ustazah Nazira Abu Bakar. Power gila sih. Wow. Duduk, sama jugalah kita bincang-bincang, interview topik-topik ni kan. Salah satu topik dia, last kali waktu tu saya tanya pasal, zaman sekarang ni biasalah budak-budak ni kadang-kadang dia punya perangai terperanjat. Dia terperanjat. Kan? Kita tak unexpected. Okey, saya bukan cerita pasal anak akak. So maksudnya secara umumnya, if let's say saya dapat satu soalan ni saya tujukan kepada ustazah tu lah. So soalan dia mengenai apa tahu, mak ni dia suka tengok handphone, dia check lah handphone budak-budak ni, handphone anak-anak dia kan. Lepas tu anak dia lelaki tau. Kali dia tengok handphone, dia tengok anak dia message kepada kawan dia lelaki juga. Dia cakap, I love you so much. Dia kira dah bercinta sama jenis. Faham. Kalimat terperanjat dah, anak aku dah macam gini, dah bercinta sama jenis kan. Bagus dia check. Kalau tidak tak tahu. Kan?
Lepas tu of course nanti Ustazah jawab macam mana dan sebagainya. Akak takut tak bila nak melepaskan anak untuk ke dunia luar, yang apatah lagi akak sendiri push them to be artists dan sebagainya kan. Anasi-anasi luar ni akak takut tak? You have to face it. Kenalah. I mean, nak buat macam mana takkan nak kurung anak. Kau dah beranak tu. Kau dah beranak, you have to choose. Dia pilih jalan dia. Sebab tu je, nanti kau terantuk kau tahulah. Jadi akak biarkan diorang belajar lah sedikit. I tell them before, aku cakap, kau jangan buat. Kau jangan isak dadah. Kau jangan ni, are you gay? Aku tanya, ada? Because it's one soft spoken, seorang macam tu, please. It's not good. Apa semua cakap, tanya macam orang takkan nak. I always cakap, sambil jalan je I boleh lepas dia macam my kids. I cakap je sama, kau tetap ni. Aku macam tu je. Faham? Even my husband pun. Aku cakap, tak payah nak cakap anak lah. Suami kita sendiri pun. Kalau dah tua, kalau dia nak gatal. Kalau dia dah tua, kalau dia nak buat hal. Banyak kes ke apa semua, dia dah ada fang orang muda. Tiba-tiba ada bercinta dengan sama umur anak kita. Kau jangan cakap pasal anak. Kau jangan cakap pasal siapa-siapa. Memang kita kena face. Lagi 3 hari nak mati pun tiba-tiba ada lagi benda drama berlaku dalam mata kita. Faham. So, memang kena. Nak buat macam mana? Nak buat macam mana? Allah duga aku ni. Apa aku nak perlu buat? Faham. Apa perlu aku ambil? Apa perlu aku ambil? Apa tindakan aku selepas ni? InsyaAllah. Kau nak makan pil ke apa? Nak makan tidur? Janganlah. So, okay. That's why, kesian. Kenapa orang ni bully orang tu? Why? That's why macam, I sangat takut macam, memang takut tapi cakap. Diorang pun fed up macam, oi mak aku ni daripada aku tak buat kau asyik bebel kan nanti aku buat kan. Itu juga kita akan cakap kan. Maksudnya terus kasih peringatan ke anak je. Kasih ingat tapi dia. Please nanti, Airil, kalau kita terbuat ni penat tau duduk penjara. Faham? Faham tak? Penat Airil. Kalau kita ni macam dia berkawan. I might be friends with you. Okay, duduk. Baik. I every day makan kat rumah aku. Baik. Aku kenal lah kawan dia. Dia kawan, dia baik. Tiba-tiba rupanya dia dalam tu, dia ada buat kawan pada kawan pun tak baik dengan awak. Tiba-tiba kawan, tiba-tiba dia jadi kambing hitam lah contohnya kan. Letak something drugs on you apa semua. Tiba-tiba anakku jadi pergi mengedar dadah apa semua kan. Allah Akbar. Padahal dia kawan dengan dia ni. Dia ni pun tak tahu kawan daripada dia ni. That's why tiba I warning. Macam tapi kalau nak kena macam okay, dah tahu anak kau sendiri pun jahat. Kau tak tahu. Faham. Kau ingat anak kau baik. Tu cakap. I tak pernah assume yang anak aku baik. So, macam, why you like this? You come here. Talk. You really want them? You really want him? Macam borak lah. Let me see him. Aku takkan benci lah. Macam dia pun manusia. Akan tahu. Okay, faham. Tapi takut nak ambil tahu. Takut nak check phone anak. Takut nak check phone lelaki. Takut. Tapi akak check tak? Akak jenis check ke macam? Tak check sangat, tak nak lagi drama. Kalau rasa nak drama, check lah. Faham? Baik, kami doakanlah keluarga Kak Syira, everything dirahmati Tuhan, dicintai Allah dan juga untuk keluarga, anak-anak dan sebagainya. Itu yang kita nakkan. Dan bagi penonton juga, jangan lupa untuk doakan yang terbaik untuk semua sebenarnya. Amin. Dan kami sekali lagi ucapkan terima kasih banyak-banyak. Kasih lepak rumah. Rumah ni dah ni. Tadi 2 ekor monyet dah masuk tadi, saya nampak. Itulah, tak tahu satu nama dia apa tu. Wah, pernah namakan? Ada namakan? Nama tapi dah muka sama je monyet. Baik, Alhamdulillah, terima kasih. Kita jumpa di lain kesempatan bersama dengan tetamu kita yang lain. Doakan kami, jangan lupa untuk subscribe. Sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Salam. Dan terima kasih Kak. Tersalah. Kawasan sini dia punya demografik dia berbeza sikit. Sana lebih suka memberi, sini lebih berhati-hati. Kira susah sikit. Tapi tak apa, kita cuba lagi. Kak ada $2 tak Kak? Tak ada, saya ada $10. Tak kisah apa-apa lah, buat makan ke apa. Kalau ada lah. Tak ada? Okey, tak apa lah. Cik, sorry cik. Cik ada $2 tak cik? Ada $2 tak? Sorry lah.
siapa menjadi mangsa saya? Cik, sorry cik. Cik ada $2 cik? Cik, $2. Tak ada $2 Ya, tak apa. Terima kasih. Abang, sorry abang. You ada $2 tak? $2. Tak ada abang. Nak makan abang? Tak apa. It's okay abang. Thank you. Terima kasih kerana menonton our next guest dan alhamdulillah semoga dapat manfaat. Dalam mana menonton, jangan lupa untuk subscribe kami dan juga follow kami. Dan kita akan jumpa di lain kesempatan. Tapi jangan lupa dapatkan khidmat JM Sons General Contractor. Ini yang terbaik. Renovasi untuk rumah anda. Bye-bye.